Saudara perasan tak berkenaan dengan Menteri Pendidikan ni, YB Fazlina Siddiq, ahli parlimen Nibong Tebal ni? Saya rasa beliau ni kemungkinan ada masalah kesihatan mental. Kenapa saya bercakap demikian? Kerana banyak kenyataan-kenyataan beliau sebelum ni seperti orang yang ada masalah kesihatan mental. Ramadan macam biasa, macam biasa. Sekolah kita macam biasa, tak ada. Balik awal ke tak ada? Nak balik awal kenapa? Kau dia buka puasa awal pun. Hari dia tak boleh balik awal. Bahasa dia ada balik awal kan? Bukan itu saja. Dengan cara beliau menjawab soalan-soalan di dalam Dewan Rakyat, di dalam Parlimen, penuh beremosi. Sehingga menghentak-hentakkan meja. Saya sudah bagi jaminan kita akan selesaikan. Saya dah bagi jaminan. Hanya otoriti daripada KPM. Cukup Yang Berhormat. Tapi relax Yang Berhormat. Nanti saya cuma tanya satu soalan. Penting untuk saya beritahu Yang Berhormat. Penting Yang Berhormat. Bagi saya, belum ada sejarah lagi sebagai seorang menteri, ya, apabila menjawab soalan ahli-ahli parlimen di dalam Dewan Rakyat, begitu beremosi, begitu defensif dan beremosi, dan tidak boleh menerima teguran dan pandangan orang lain. Jadi, ada yang berkata, ini mungkin ada berkenaan dengan masalah kesihatan mental. Jadi, bagi saya, YB Fazlina Siddiq ni, Menteri Pendidikan ni, perlu disemak kesihatan mental dia. Jadi, siapa yang boleh mengeluarkan arahan untuk semak kesihatan mental menteri ini? Tak lain tak bukan ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi, ya, saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu mengeluarkan arahan supaya YB Fazlina Siddiq ni pergi mendapatkan rawatan ataupun ujian menyemak kesihatan mental dia sendiri, Fazlina Siddiq ni. Jadi saya cadangkan supaya Menteri Kesihatan Datuk Dr. Zulkifli untuk memanggil Menteri Pendidikan ni dan membuat ujian dan menyemak kesihatan mental. Saya rasa, saya tak tuduh, tapi saya rasa YB Fazlina Siddiq ni perlu disemak kesihatan mental dia. Dia seperti seseorang yang kemungkinan ada masalah kesihatan mental. Ya, jadi ialah banyak aduan-aduan dibuat ataupun isu-isu yang timbul di dalam kementerian beliau. Kita nampak beliau tak boleh tangani tetapi beremosi. Macam tak boleh ditegur langsung. Tegur tak boleh, terima pandangan tak boleh. Ini juga apa seperti yang dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli, ya. Mantan rakan sekabinet bersama dengan Fazlina Siddiq ni. Dan Nik Nazmi juga, ahli parlimen juga, Setiawangsa juga menegur. Ya. Beliau juga ialah mantan menteri, ya, sekabinet dengan Fazlina Siddiq. Jadi mereka-mereka ni berani berkata ataupun bersuara kerana mereka tidak berada dalam kabinet. Saya yakin rakan-rakan Fazlina Siddiq ni yang berada dalam kabinet itu, menteri-menteri kabinet, mereka tahu karakter dan nampak siapa Fazlina Siddiq ni. Tetapi mereka merahsiakan. Jadi saya rasa kerajaan perlulah bertanggungjawab. Anwar Ibrahim perlu bertanggungjawab. Kerana yang melantik Fazlina Siddiq ni ialah Anwar Ibrahim sebagai seorang Perdana Menteri. Beliau lah yang ada kuasa melantik. Tetapi kalau Anwar ni, ya, tidak pedulikan rakyat dan tidak pedulikan nasib anak-anak kita, Kementerian Pendidikan, dan membiarkan Fazlina Siddiq ni terus berkuasa seperti seorang diktator di dalam Kementerian Pendidikan, saya beranggapan bahawa negara ini akan hancur. Masa depan anak-anak kita pun, masa depan nusa bangsa akan hancur. Kerana Kementerian Pendidikan ini satu kementerian yang begitu penting untuk hala tuju anak-anak bangsa kita. Jadi kalau kita mempunyai menteri yang beremosi, mungkin ada masalah kesihatan mental, maka hancurlah generasi yang akan datang ini. Kerana seorang menteri yang gagal mengurus dengan baik kementerian beliau, maka ini akan mendatangkan satu malapetaka kepada generasi yang akan datang. Ini perkara serius, ya. Kita minta supaya Fazlina Siddiq disemak kesihatan mental dia. Bukan sekadar pelajar dan guru-guru. Beliau sendiri perlu semak kesihatan mental beliau.